nail fungus. Siapa yang ada kulat ni ataupun dekat kaki ni, dia berbau. Dia boleh berbau, mendatangkan bau busuk. Ada kala dia macam ada kulat dekat kaki. Jadi kita letakkan baking soda sikit kat atas. Kemudian kita letakkan cuka makan. Bila kita letak ni, dia akan keluar buih dia. Tak apa, tak payah takut. Biarkan saja. Biarkan dia dengan buih dia gini. Kemudian terus tidur. Buat malam, biarkan je tidur. Okey. Lepas tu untuk 2 hari, ambil aloe vera dengan serbuk kunyit, campur, sapu malam dan tidur 2 hari. Hari ketiga kalau masih belum baik, hari keempat. Hari keempat buat balik semula. Letakkan yang ni 2 hari, letakkan aloe vera dan serbuk kunyit, buat. Kalau masih kurang lagi baik, buat lagi sekali. Sama juga sehingga dia pulih. Dan dia akan pulih. Dan ramai yang bau-bau dekat celah-celah kuku ni, yang kaki dia bau busuk. Siapa kaki bau busuk juga boleh buat ni. Ni tak ada masalah. Jadi kalau nak beli cuka, jangan beli cuka getah ya. Jangan senti silap beli. Beli cuka makan yang kita makan. Ataupun beli cuka distill. Distill dia alkohol dia rendah sikit. Jadi itu akan bantu kita. Okey, Allah.